Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama pohon melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga tersentuh hati. Nama diberi Siti Aisyah binti Ismail, berusia 15 tahun dan sedang menggali ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya CEB 4040. Berdiri saya di sini bertujuan untuk membicarakan sebuah novel yang telah dibaca dan dikaji oleh saya. Novel ini berjudul Pada Subuh Yang Membawaku Pergi. Novel ini merupakan karya seorang penulis yang dikenali sebagai Yaya Samad. Novel ini diterbitkan di bawah penerbitan syarikat Mangosteen. Cetakan pertamanya pada Oktober 2023 dan menjadi bestseller yang mendapat sambutan hangat daripada para pembaca. Novel ini mengandungi 391 halaman bercetak dan bernilai RM37 senaskah. Bersesuaian judulnya, Pada Subuh Yang Membawaku Pergi, menyelami kisah seorang remaja yang sedang mencari arah tujuan hidup. Latar utamanya berkisar tentang kehidupan di sekolah di mana nilai sebuah persahabatan terjalin, segala impian digarap dan kadangkala pelbagai konflik tercetus. Watak utama Iskandar Zulkarnain atau lebih dikenali sebagai Nain bergelut dalam pelbagai cabaran baik dari segi hubungan keluarga, persahabatan maupun soal keyakinan diri. Nain merupakan anak sulung kepada pasangan Encik Faizal dan Puan Raudah serta mempunyai dua orang adik bernama Zulaika dan Salahuddin. Kehidupan seorang remaja, Nain tidaklah seberuntung seperti mana remaja yang lain. Nain seorang anak yang menjadi tempat ayahnya melampiaskan kemarahan serta ketidakpuasan hati. Dengan itu, dia bertekad untuk belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya memperoleh keputusan yang cemerlang dalam UPSR. Nain tidak lagi menjadi mangsa deraan ayahnya saban hari, terutama ketika berlaku situasi ayahnya kalah dalam permainan judi. Sikap sebegitu ayahnya menjadikan kehidupan Nain di rumah seolah-olah berada dalam dunia neraka. Hasil usaha gigihnya, Nain ditawarkan sekolah berasrama Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading. Apabila memasuki alam persekolahan yang berasrama, banyak dugaan yang perlu ditempuhi. Namun, Nain tetap kental menghadapinya dengan hati yang terbuka. Akan ada pelangi setelah hujan, akan ada senyuman setelah tangisan. Kehidupan Nain lebih berwarna-warni apabila hadir susuk sahabat yang mengajar erti sebenar persahabatan. Fahim Lut, seorang anak yatim piatu dan merupakan sahabat karib kepada Nain. Persahabatan mereka diibaratkan seperti isi dengan kuku. Fahim dengan cara tersendiri tetap setia sudi mendengar tanpa menghakimi. Fahim sering menjadi tempat sandaran buat Nain, terutama ketika berhadapan dengan pelbagai konflik. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah serta pengajarannya. Sehubungan itu, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari? Pertama, kebahagiaan tidak selalunya mudah untuk dikecapi. Namun, berkat usaha dan doa yang berterusan pasti membuahkan hasil yang lumayan. Kedua, sokongan daripada keluarga dan sahabat merupakan aset terpenting bagi menempuh kehidupan yang penuh rintangan. Buah cempedak enak rasanya,
buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja ucapan saya, diharap dapat manfaat semua. Menutup bicara, izinkan saya memetik semangat yang terkandung dalam novel ini. Jumpa lagi suatu hari nanti bila pengembaraan kita selesai. Pastikan destinasi kita ialah tempat yang sama. Semoga ulasan ringkas saya pada hari ini dapat membuka pintu hati anda untuk menelusuri setiap bab cerita yang syarat dengan mesej dan pengajaran. Lari pergi memburu si anak rusa, lari sembunyi di dalam gua. Segala yang baik dari yang esa, yang buruk harap dimaafkan jua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.